Tampau pilihan raya 2008. Itu pertama kali setelah saya keluar dari penjara. Bulan Mac saya tidak diberikan izin bertanding. Azizah letak jawatan mengizinkan saya bertanding. Seluruh jemaah menteri, Perdana Menteri hari-hari di malam Perdana Menteri, semua kabinet hari-hari di Permatampau. Nak, kalau tak boleh kalahkan Anwar, seluruh tentera kerajaan digunakan, kurang-kurang malukan dia dengan turunkan undi dia. Dihina tiap malam dalam televisyen. Tak puas hati di penjara, tak puas hati dipukul setengah mati, tak puas hati ditelanjangkan, diaibkan. Tiap malam sampai ke kampung halaman saya diaibkan saya ini manusia yang paling rendah moral di dunia. TV3 suku. Ya. Tapi saudara, rakyat Permatampau bagi keputusan. Majoriti yang saya dapat itu lebih daripada yang sebelumnya. Dan anak-anak muda penentunya. Saya berjalan dengan Azizah hari mengundi. Saya lihat ada 12 orang anak-anak muda pakai baju Barisan Nasional. Dia jerit, "Assalamualaikum." Saya pun, "Waalaikumsalam." Sebelah jalan, jadi saya tak layan sangatlah. Ya, saya buat kerja. Dia jerit, "Datuk, tengok sini. Assalamualaikum." Saya tengok budak-budak ni nak kena. Saya balik, saya kata Waalaikumsalam. Kemudian seorang jerit kuat, "Datuk, tengok kami." Aneh budak-budak. Saya perhati baju Barisan Nasional, dia angkat baju, dalam itu gambar Anwar Ibrahim. Ya. Jadi saya pun senyum. Bila saya senyum, dia kata, "Itulah saya bagi tahu. Di luar ini dia bagi, UMNO bagi RM400. Tapi kerja kami, undi kami, hati kami yang dalam, yang gambar di dalam ini." Nah, ini pesan saya kepada anak-anak muda di Papar. Sudah, dia bagi RM400, ambil. Tetapi ingat, soal hati nurani kita, soal maruah kita, dan ini kalilah kesempatan untuk kita buat perubahan. Ya. Kenapa? TV3 dikuasai oleh toke-toke Melayu UMNO. Pertahankan mati-matian. Rasuah dia tak akan peduli. Duit rakyat ditipu, dia tak peduli. Yang dia peduli hanya pertahankan penguasa yang bagi mereka darah untuk dia makan. Ya. Media dikuasai oleh toke-toke besar. Siapa peduli? Pernah saudara dengar satu soalan mengenai betapa banyak bilion ringgit balak yang ada di Sabah, sama ada habuannya kepada rakyat? Sudah tak pernah dengar. Ambillah banyak mana pun. Kerajaan negeri kutiplah banyak mana pemimpin. Untuk pemimpin tidak peduli. Sebab apa? Kita tidak ada suara bagi pihak kita. Kalau sudah berani cabar, saudara akan diserang mati-matian kerana menyekat rasuah mereka. Saudara, nak kaya banyak mana? Rakyat ini apa kuli kamu kan? Merdeka 50 tahun ini hamba atau kuli atau rakyat? Kalau rakyat, saya nak bagi tahu, rakyat bukan hamba, rakyat bukan kuli. Rakyat merdeka mesti bangkit pertahankan hak kita. Ini dia. Soal dalam politik ini bagi saya bukan soal peralihan kuasa biasa. Bukan soal pakatan kita dengan PAS, keadilan, DAP umpamanya. Setakat nak rebut kuasa, nak ganti menteri, nak ganti menteri besar, ketua menteri, perdana menteri. Apa guna ganti ketua menteri? Yang itu pelak balak, yang ini pelak balak. Yang itu ambil saham, kau ni ambil saham. Kita bukan nak ganti, kita nak tukar sistem, hentikan penyelewengan dan rasuah ini dan bela nasib rakyat kita. Sebab itu saya pesan, saudara, saya tahu ada hikmahnya derita. 2 tahun dulu, 6 tahun kemudian, 8 tahun dalam penjara. Ditelanjangkan, dipukul setengah mati, dihina tiap hari. Ada hikmahnya. Saya syukur kepada Allah SWT kerana tak mati. Dan sisa hidup kita untuk beritahu kepada rakyat, saudara, ada hikmahnya.
Jangan fikir susah. Susah memang susah. Siapa mau pilih macam itu? Dihina tiap hari. Siapa mau? Siapa di Malaysia yang hadapi fitnah dan hina seperti mana yang saya hadapi? Mana pemimpin di negara ini yang pernah dipukul setengah mati macam saya? Mana dia yang dipenjara, duduk dalam kurungan solitary confinement, seorang-seorang diri, nak jumpa keluarga, nak cium anak pun tidak boleh. Saya lalui. Tapi saya katakan, saya syukur kerana saya keluar penjara dengan lebih matang. Saya keluar penjara dengan lebih insaf. Saya keluar penjara dengan satu tekad yang kuat. Aku nak buktikan kita boleh pimpin negara ini dengan adil, dengan bijak dan tidak curi harta rakyat. Ini mesej dia. Ya. Sebab itu saya syukur dalam perbincangan kita dengan Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Hadi Awang dalam pimpinan PAS, Kit Siang, Guan Eng, pimpinan DAP, dan Azizah Azmi dan lain-lain pimpinan keadilan. Kita capai kata sepakat. Orang kata, oh ini parti Semenanjung nak lawan Sabah. Saudara, saya asal Pulau Pinang. Memang saya orang Semenanjung, tapi saya tak ada niat nak curi satu balak pun. Tak dari Sabah. Tak, aku tak mau balak itu. Aku mau balak kembali kepada rakyat. Ya. Jadi bukan soal ini. Soalnya mesti nanti orang Sabah pimpin Sabah. Tetapi Sabah yang bagaimana? Sebab itu saya pesan berkawan-kawan saya atas pentas. Jangan ingat kalau kita menang, ada yang nak cita-cita buat cara lama. Kalau kamu berani, kalau saya ditakdirkan Allah pemimpin, ada pemimpin Pakatan Rakyat atau yang baru menang memerintah, nak buat cara dan perangai pemimpin UMNO Barisan Nasional, ambil balik abik harta, saya terajang dia dan pastikan ini betul. Ya. Mana itu? Sebab apa? Saya sokong sebab apa? Saya sokong kerana minta perubahan. Saya bukan sokong semata-mata untuk nak pilih orang yang sudah minat. Sudah nak sistem berubah. Yang sokong kita siapa? Mana dia tokoh-tokoh besar kawan saya dulu? Tak ada. Mana Tan Sri Datuk-Datuk besar-besar dulu? Tidak ada. Yang sokong ini orang bawah, anak-anak muda, wanita, lelaki, orang kampung, orang miskin. Di Kalapak ini yang menyokong kita kerana mereka mahu perubahan. Maka kita yang dipilih mesti ikrar untuk bela nasib mereka. Itu yang betul. Ini yang disebut kebangkitan rakyat. Saya bawa slide itu. Ini buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Siapa Yusuf Qaradawi? Dia Rais Hay'ah Ulama Alamiyah, Ketua Ulama Islam sedunia. Nombor 1 di dunia dia. Bukan Imam UMNO.